Saya dapat soalan seperti ini. Dia ni kerja berdiri lama sampai sakit di bahagian tumit, tapak kaki dan tegang di bahagian betis. Kalau anda ada masalah yang sama, video ni adalah untuk anda yang kerja berdiri lama sampai tegang betis, sakit tumit, sakit tapak kaki. Saya bukan saja kongsi ilmu urutan, bahkan senaman harian dan juga tip pemakanan untuk tegang otot dan bengkak-bengkak bahagian sendi dan juga di bahagian tapak kaki. Jom kita belajar. Sebelum tu, pastikan save dan share video ni supaya tak hilang daripada simpanan anda. Langkah pertama, sapukan minyak dulu, ratakan di bahagian betis. Saya akan demo di bahagian kaki sebelah kanan. Anda boleh lakukan di kedua-dua belah kaki, kanan dan kiri. Pertama sekali, poin terletak di tepi tulang. Ini tulang. Okay. Di sebelah tulang tu ada ruang kosong, itu adalah poin urutan dia. Okay, untuk kaki kanan, letakkan ibu jari kanan, tekan dan tolakkan ke bawah. Biasanya tekanan macam ni dia tak berapa kuat lah, sebab jari kita mungkin tak berapa nak mantap sangat. Jadi kita gunakan bantuan tapak tangan. Ni tapak tangan kita, sebelah kiri. Okay, gunakan tulang di bahagian bawah ni, bucu. Tekan ibu jari tu, tekan macam ni je. Yang penting dia boleh tekan. Tolakkan ke bawah. Okay, bila cara macam ni, tekanan akan lebih mantap. Okay, poin pertama ni sangat penting untuk orang yang ada masalah sakit tapak kaki. Tanda-tanda bahagian ni bermasalah ialah bila anda tekan, anda terasa sakit, bisa ataupun pedih. Itu maksudnya dah ada radang dan juga tegang di bahagian betis. Yang kedua, daripada sini anda turun lebih kurang 1 inci. Letakkan ibu jari, sama juga tekan dan tolakkan ke bawah. Apabila anda tekan, mana-mana bahagian sakit, bermaksud itu adalah bahagian yang anda kena fokus lebih lama. Sekarang memang rasa sangat sakit kalau sedang tegang dan masalah teruk. Tapi bila anda selalu buat urutan macam ni, sakit tu lama-lama dia akan makin kurang, otot-otot yang keras, tegang ni dia akan makin lembut. Nanti saya akan bagi tahu waktu-waktu untuk urut ataupun berapa kali nak urut. Jarak dia macam mana. Nanti saya akan ceritakan. Boleh ulang-ulang step pertama, tepi tulang. Dan step kedua. Ulang-ulang je sampai anda rasa sakit tu semakin kurang. Nombor 3, kita akan urut di bahagian betis, di bahagian tengah ni. Anda boleh letak di atas satu kaki lagi supaya bahagian ni terangkat. Bila terangkat, senang kita nak urut. Ratakan minyak dulu. Tekan daripada bahagian sini. Tolak terus sampai ke atas tumit. Saya cadangkan untuk kembarkan ibu jari. Okay? Kalau satu ibu jari macam ni lah. Cuma biasanya orang-orang yang tak biasa mengurut, jari dia tak berapa kuat. So ada cara satu lagi, letakkan ibu jari. Satu lagi ibu jari, tindih belakang dia. Sebagai contoh ni satu ibu jari, satu lagi ibu jari tindih belakang dia. Bila tindih, tekanan tu dia akan masuk lebih dalam. 1, 2, nampak tindih, tekan, tolakkan. Okay. Semasa urut memang kena tekan dalam sikit supaya dia boleh masuk ke dalam. Pastikan tekanan tu sampai ke dalam. Cuma berikan pada tahap yang anda mampu tahan. Okey, dia sakit tapi kita mampu tahan. Bukannya sakit yang melebihi kemampuan. Tapi dia kena rasa sakit, barulah otot tu dia boleh lembut. Okey? Kena tahan sikit lah. Lebih kuat sakit tu, berarti anda kena urut lama sikit. Yang ke seterusnya, poin di bahagian betis sebelah belakang. Belah sini Ratakan minyak secukupnya. Okey, poin bermula daripada sini. Lekuk belakang buku lali. Ambil 4 jari, letakkan di bahagian belakang lekuk ni. Tarik sampailah ke atas, fokus di bahagian tepi tulang, sepanjang tepi tulang. Okey, bagaimana kita nak bagi tekanan kita mantap? Kita gabungkan dua-dua jari lah, jari kanan dan jari kiri. Macam ni Ni jari kanan, lepas tu jari kiri masuk di bawah kaki. Kita temukan hujung ke hujung. Kita fokus pada tepi tulang. Tekan mantap, tarik ke atas. Untuk memudahkan gerakan ni,
anda boleh letak bantal di bahagian peha sebelah bawah. Bila bahagian ni tinggi, mungkin lebih mudahlah untuk anda tarik. Sebab kalau letak macam ni, dia jauh, betul tak? So, ikut atas kemampuan masing-masing. Macam saya boleh sampai. Okay? Satu kat sini, letakkan. Satu lagi, kita temukan jari, tekan dan tarik ke atas. Pastikan tekanan tu betul-betul mantap. Setiap ketekanan mesti kena mantap lah. Barulah kesan tu dia akan nampak lebih jelas. Kalau tekanan tu perlahan, kesan tak apa-apa nampak sangat lah. Seterusnya, poin ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima di sini poin dia, letakkan minyak dulu. Okay, untuk kaki kanan, pegang tulang keting kaki kanan. Jadi untuk kaki kanan, poin seinci ke kanan. Seinci ke kanan. Okey. Kalau untuk kaki kiri, jangan silap. Kalau untuk kaki kiri, pegang tulang, poin terletak seinci ke kiri. Jadi sekarang kita urut kaki kanan. Letakkan minyak secukupnya. Sebenarnya ini bukanlah poin untuk tumit dan tapak kaki. Cuma saya tambah sebagai bonus. Ini bagus untuk lenguh betis, sakit pergelangan kaki. Okay, ini tulang. So, gerak seinci ke kanan. Ini poin dia. Temukan ibu jari, tekan mantap, tolak ke bawah. Tekan mantap, tolak ke bawah. Kalau rasa sakit, bermaksud bahagian ni pun dah tegang. So, kita kena lembutkan dah supaya darah lancar. Dan dia akan dapat bantu mantapkan kaki kita. Seterusnya, boleh urut bahagian belakang ni. Kita cek sakit ataupun tak. Bukan semua orang sakit tumit, dia sakit sini. Tapi kita cek, kalau sakit bila tekan bermaksud bahagian ni kena urut sikit lah. Okay, gunakan tapak tangan belah kiri untuk kita urut. Tumit sebelah kanan, tekan macam tu. Okay, kalau rasa sakit, boleh buat lama sikit. Kalau tak sakit, boleh skip je bahagian ni. Dan terakhir sekali, kita urut bahagian tapak kaki. Letakkan minyak di bahagian seluruh tapak kaki. Okay, start daripada sini. Tekan, tolak ke atas. Okay, fokuskan di bahagian tengah tapak kaki. Kalau ada bahagian sakit, lebihkan dekat situ. Lepas tu kita naik ke atas. Okay. Nak urut jari jemari pun boleh. Mana yang sakit, dekat situlah kita kena fokus sebenarnya. Kalau bila tekan memang tak rasa apa-apa, berarti bahagian ni tak urut pun tak apa. Tapi kalau rasa sakit sengal-sengal, boleh tekan lama sikit. Termasuk juga bahagian tumit. Boleh tekan-tekan macam ni. Kalau sakit, lamakan dekat situ. Kalau tak sakit, boleh skip. Okay, ini urutan. Nanti saya akan buat senaman. Saya akan ajar senaman nak buat berapa kali, urutan nak buat berapa kali dan berapa tempoh jarak dia. Okey, untuk senaman saya akan bagi dua step, dua-dua dalam posisi berbaring. Yang pertama, okey, angkat kaki kanan, silangkan jari belakang peha. Pastikan jari bersilang. Bila bersilang, kita boleh pegang dengan kemas. Tumit, songkit, tolak kaki ke atas. Okey. Siapa yang ada masalah yang teruk memang akan terasa tegang, buat je. Tolak setakat mana yang boleh. Pastikan tumit ni songkit wajib. Tahan 5 saat. 1 2 3 4 5. Okey, relax. Take nafas. Lepas nafas. Okey, lepas tu satu kaki lagi Angkat kaki kiri. Silangkan jari belakang peha. Tumit wajib naik, tolak kaki ke atas. Tolak, tolak, tolak. Sampai sakit dan tahan 5 saat. 1 2 3 4 5. Okey, buat kedua-dua belah. Ulang 3 kali minima. Paling bagus buat 5 kali lah. Okey. Baik, senaman yang kedua. Senaman yang kedua. Okey, baring macam ni. Bengkokkan lutut dulu. Bengkokkan lutut. Mari yang kacau. Bengkokkan lutut macam ni. Angkat kaki kanan. Okey, pegang dengan kemas di bahagian pergelangan kaki ataupun di bahagian kaki bawah ni. Kita pegang dengan kemas. Macam saya
Saya suka silangkan jari macam ni lah. Saya rasa lebih kemas. Okey, lepas tu angkat, tarik ke arah dada. Tarik ke arah dada. Kalau tak sampai dada tak apa. Bila dah tarik sakit, tahan je 5 saat. Kalau masih mampu, tarik sampai maksimum lah setakat mana yang boleh. Tahan 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia akan kendurkan otot peha sampai ke betis. Benda ni semua bermanfaat untuk stabilkan kaki. Bukan kaki je, kaki, pinggang, punggung, lutut, ada banyak sebenarnya. So, kita lancarkan darah seluruh kaki. Satu lagi, kaki kiri angkat, pegang dengan kemas. Okey. Angkat dan tarik ke arah dada. Dah sakit, tahan saja ikut kemampuan anda. Kalau masih mampu, tarik lagi. Tahan 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Mula-mula mungkin boleh tarik sikit je. Tapi letak target. Satu hari nanti aku akan boleh sampai ke dada. Kalau boleh, ada target. Bila ada target, gerakan kita akan sentiasa improve. Sama juga yang gerakan pertama tadi kan. Kita tolak tumit. So letak target untuk lurus. Satu hari nanti kita boleh lurus. Bila ada target, kita akan sentiasa improve. Okey, gerakan ni buat 3 kali. Paling kurang, paling bagus 5 kali. Sekarang kita masuk bab pemakanan. Kalau radang tengah teruk, sendi tengah sakit, otot tengah tegang, apa nak pantang? Terutamanya orang yang ada masalah angin. Nombor 1, pantang dulu makanan berasaskan gandum. Seperti roti, biskut, mi dan pelbagai lagi. Yang kedua, anda kena kurangkan untuk minuman berkafein. Seperti kopi, teh tarik, coklat dan seumpamanya. Yang ketiga, boleh kurangkan minuman bersusu. Yang tu ringkas, kalau nak lebih lagi, nanti saya bagi tu kat hujung video, macam mana nak dapatkan panduan yang lebih lengkap. Sekarang saya nak kongsikan pula panduan, macam mana nak buat urutan dan juga aturan untuk senaman. Untuk senaman stretching tadi, anda boleh amalkan setiap hari. Satu hari sekali atau 2 kali, 3 kali pun boleh. Cuma, bila anda buat, pastikan masa tu sama. Bila masa sama, kita tak lupa untuk buat setiap kali sampai masa tu. Kalau kita kejap buat pagi, kejap buat petang, biasanya kita akan lupa. Kalau nak dibandingkan senaman dengan urutan, senaman tu lebih mudah, masa yang lebih pendek dan keberkesanannya lebih cepat. Tapi urutan pun ada banyak kelebihan. Bila kita tekan, dia akan sentuh banyak poin. Cuma dia ambil masa lama sikit. Untuk senaman boleh buat setiap hari, untuk urutan pula boleh buat setiap hari, tapi kalau tak sesuai, anda boleh selang-selangkan hari. Berapa lama nak urut pada setiap poin? Sebenarnya tidak ada tempoh yang tetap. Anda boleh urut sampai anda rasa lega ataupun sakit tu semakin kurang. Kalau anda urut kuat, anda tekan lama pada bahagian yang sakit, biasanya esok akan rasa sengah-sengah ataupun macam bengkak sikit lah. Itu normal. Anda rehat saja 1-2 hari. Bila kesan-kesan bengkak atau sengah tu dah kurang, maka anda boleh urut semula. Nak urut sampai bila? Urut sampai hilang sakit. Bila tekan dah tak sakit, bermaksud bahagian tu dah banyak okey. Untuk kesan lebih baik, anda boleh cuba gunakan minyak arji. Minyak ni ada 4 kelebihan. Yang pertama, dia dapat bantu lancarkan darah bahagian sakit. Sapukan pada mana-mana bahagian sakit, dia akan meresap ke dalam tubuh dan akan bantu lancarkan darah. Yang kedua, dalam ni ada herba yang bersifat anti radang. Kalau anda urut tadi, anda perasan tak rasa tegang, berbiji, bahagian yang pedih dan sakit bila tekan? Itu adalah tanda radang di bahagian otot. Minyak ni ada herba yang bersifat anti radang. Sapukan sebelum tidur, dia akan meresap ke dalam kulit. Dia akan bantu redakan radang di bahagian sendi dan otot. Nombor 3, minyak ni dia dapat bantu tolak angin dalam badan. Kalau anda rasa lenguh ataupun tegang otot akibat angin yang berlebihan, anda akan mudah untuk sendawa. Ada juga pelanggan yang pakai, dia sapukan di bahagian perut dan pinggang, dia mudah untuk kentut. Dan yang keempat, minyak arji dapat bantu naikkan kesan urutan ke tahap lebih tinggi. Salah seorang anak murid saya, dia urut pesakit strok. Sebab anak murid saya memang ramai tukang-tukang urut. Bila dia rawat pesakit strok, dia try guna minyak arji, dia bagi tahu kesan urutan tu nampak lebih cepat. Cuma minyak ni dah banyak yang fake. Ramai orang palsukan. Yang original anda akan dapat minyak ni di dalam kotak. Yang fake macam ni, togel anda dapat tak ada kotak. Lepas tu yang ori
akan dapat sekali dengan video belajar urut. Okey. Anda dapat video belajar urut, scan QR ni. Nanti anda dapat tonton pelbagai video daripada masalah kepala sampai kaki. Untuk sakit kepala, sakit leher, frozen shoulder, kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit tapak kaki, sakit tumit, dan juga ada juga senaman, senaman dan juga urutan. Cuma sejujurnya minyak arji ni memang harga dia agak tinggi. Sebab untuk buat minyak arji ni, kita gunakan bahan-bahan yang berkualiti dengan fungsi-fungsi yang dapat meredakan sakit urat, sakit otot. Disebabkan saya nak menjaga kualiti, bahan-bahan dia agak mahal. Last sekali, sesiapa yang nak ilmu yang lebih lengkap tentang pemakanan masalah angin, apa pantang yang nak dibetulkan, anda boleh tengok dekat pin komen. Saya letakkan link pertama untuk minyak arji siapa yang berminat, dan link kedua tentang ilmu pemakanan masalah angin. Terima kasih sebab sudi tonton sampai habis. Kepada anda yang tengok video ni, saya nak minta anda komen selepas cuba urutan, cuba senaman, ada tak rasa ringan, ada tak rasa kurang pada bahagian kaki yang sakit tu. Kemudian boleh tak bantu share video ni kepada grup-grup WhatsApp, grup family ataupun grup surau masjid. Semoga kita dapat sebarkan ilmu yang bermanfaat. Bila kita sebarkan ilmu bermanfaat, kemudian ilmu itu diikuti, selagi mana orang amalkan ilmu tu, selagi itulah kita akan dapat ganjaran pahala. Saya dah kongsi, anda pun bantu kongsikan lagi ilmu ni. Kita sama-sama dapat pahala, itulah pahala pasif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video yang lain.